Yesterday Tata dekat Padang on Wheel sebab Tata teringin nak makan. Sebenarnya teringin lah. Teringin lah nak makan ayam pop. So dekat Padang on Wheel ni diorang dah ada ayam pop. Tata ambil satu bergedil, satu ayam pop, gulai tunjang, pucuk paku masak lemak cili padi, sambal merah, sambal hijau dengan air limau ais, dan ada keropok di tangan orang itu. Satu. Jom makan. Kita ambil satu nasi. Kita share saja. Tidak tak makan nasi banyak. Kita makan lauk je. Nasi. Tak tahulah kenapa ada lalat pula. First, jom kita rasa dia punya. Kita memang nak makan dia punya ayam pop kan. Jadi mari kita rasa dia punya ayam pop. Dia ada satu ayam. Kita tak tahulah. Tata dengar dia orang kata dia orang R&D benda ni setahun. Tapi Tata masih lagi tak dapat tekstur yang macam Tata nak. Sama macam kat Indonesia. Tapi tak apa, kita try. Ayam pop. Lepas tu dia ada kuah santan ni dengan dia punya kuah sambal. So, mari kita rasa. Satu set ni, sekali dia ada pucuk paku pula dah. Pucuk ubi. Tuang dia. Kita tak rasa dia punya kuah. Dia punya sambal. Jadi ayam pop and sambal. Ayam pop dia jauh daripada Tata punya expectation. And sambal. Tata tak tahu tekak tak, tapi Tata rasa Tata tak suka rasa cili yang suasana macam ni. Dia rasa cili tak masak. Tak sakit perut. Ataupun memang diorang punya R&D memang begini. Ayam pop bersih sihat. Itulah yang boleh Tata gambarkan. Sambal hijau. Gulai tunjang. Gulai tunjang, gulai urat. Tata rasa hari tu Tata nampak komen owner ni kata apa ni keropok jangan ada. Hari ni tanya tak ada pula. Ini baru pucuk paku. Tadi tu pucuk ubi. Pucuk paku masak lemak. Saya nak buah. Tak dia ada rasa. Tempe. Sebenarnya bergedil. Kita dah lama sebenarnya tak makan kat sini kan. Jadi Tata selalu makan Padang Uwin dulu masa MCO.
Tapi dia tak order Grab. Dan that time dia sedap. Tapi bagi dia sedap. Tengok ada orang dari Pelan anak kecil je nak yang orange tu. Ayah tu. Tengoklah. Weh, bagi dia sedap. Ayam pop dia kata disappointed. Sejuk. Dia punya sambal yang sambal pula. Dia punya kuah santan ni tak rasa apa, okey. Plain gila. Ini ke tekak-tekak ya. Tekak orang yang rasa sedap-sedap. Ni tekak-tekak. Apa dengan nak mempertikaikan tekak-tekak pula. Kami ampera punya sedap. Even though dia food lain dia tak apa-apa, but better dia punya sambal sedap. Tempat lain mana ada dia? Tempat lain duduk dia. So tetap akan anggap ini adalah nasi padang Melayu nasi padang Malaysia lah. Wah ni tak tahu lah. Ya, dia rasa cili mentah. Ada ayam macam yang goreng tu. Tunjang ni pun agak liat. Dah lama lah daripada MCO langsung tak datang sini. Ni pun tak datang sebab tak dengar dia orang dah ada ayam pop. But tak lagi boleh makan dengan sambal ni. Sambal tu pun makan tasteless ke? Serius, masa kita order kat rumah sedap, kita nak bila? Tiga tahun ke kita tak makan? Jordan masa MCO. Sebenarnya kuah dia ni langsung tak rasa kuah yang putih. Ada orang tanya kuah dia manis tak? Kalau bukan kuah dia memang kena manis-manis sikit. Dia tak ada, dia macam santan dia tak garam sikit, tapi garam dia pun macam belan gila. Ayam putih, ayam pop, kuah putih ke tak suka? Sebab kuah putih tu air kelapa sebenarnya. Dia sedap sebenarnya macam santan. Boleh macam ni budak-budak ni.
Dia memang tak pedas. Dia memang tak pedas. Tapi dia macam tasteless. Senang cerita. Food dia semua tasteless. Sambal tu kan? Tak ada. So ini nak kira apa? Nasi padang bersih sihat. Nasi padang bersih sihat. Datanglah sini siapa-siapa yang rasa nak makan nasi padang bersih sihat. Kakak punya nasi padang bersih tak sihat. Saya nak habiskan tak nyeput dengan rasa sendu ni. Berapa? Saya tak boleh bagi. Jadi food ni semua tak menepati. Kalau terang tak cakap bergedil dia je yang betul-betul sedap. So tak boleh bagi 2.5. Okay lah, ni Padang On Wing section 13. So siapa-siapa yang memang tekak korang menerima makanan yang bersih sangat sihat, tak makan makanan sihat, makan, tapi ini memang tak rasa. Padahal kata dah tak kuat garam, kata dah tak kuat manis, tapi still food dia plain mendatar boom. Ya, bukan lagi dekat next video. Tak tahu dah nak post dekat video ni. Kalau korang dapat tengok video ni, mana tak post lah. Kalau tak tu tak lah. Okay, bye bye.